Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Padang, Indonesia, di mana lokasi yang saya berada sekarang adalah tempat yang viral baru-baru ni, bila mana satu perumahan elit habis terkena bencana banjir. Apa yang menariknya adalah tempat ini dikatakan di antara tempat yang paling mahal untuk diduduki di Padang. Harga tanahnya agak mahal, dan dikatakan antara sebab dia mahal adalah kerana terselamat daripada bencana. Maksudnya daripada tsunami, daripada banjir dan seumpamanya. Tempat ini adalah tempat yang paling selamat. Tetapi qadarullah, bencana, takdir Allah mengatasi segalanya lah daripada ketentuan manusia. Habis kawasan perumahan elit ni terkena dengan bencana yang maha dahsyat. Jadi ini adalah lokasi pertama, dan terlihat gerak kerja pembersihan sedang dilakukan. Jadi sekarang ni kami nak pergi ke lokasi kedua, InsyaAllah. Ini tempat lokasi kedua untuk ziarah kawasan bencana di Padang, Indonesia. Nama tempat ni sekarang kami berada di Gua Padang. Jadi kalau kita tengok kerosakan akibat bencana kat sini agak teruk. Tinggi ya bang banjir sini. Habis rumah lah. Habis tinggi. Tengok kesan-kesan pun kita tahulah, arus sungai sangat kuat. Cuma kat depan tadi ada pengungsi ataupun tenda ataupun perkemahan mangsa-mangsa banjir, dan dikawal oleh polis lah. Tapi cuba kita tengok dulu kawasan bencana. Jadi ini kalau ikutkan dah berada di tebing bukit, tetapi keadaannya masih teruk. Ini masjid, subhanallah. Saya duga air ni agak tinggi lah. Keadaan masjid. Habis sawah, masjid, habis semua dipukul oleh bencana banjir di Padang, Indonesia. Tadi sebagian sudah dikeluarkan lumpurnya. Sebagian sudah dikeluarkan. Basuh. Ini kan jebol semua air. Wah, habis roboh ya? Roboh. Airnya kan nembak dari sana tuh. Iya. Langsung tinggi kan. Abang sekarang tinggal di pengungsi? Iya. Masih yang ini kan bersih. Pengungsi di depan sana? Enggak, di bawah di bawah tuh. Di posko 1 di dekat Armudes. Mau bapak mana? Ini. Jajak tinggal lagi. Wala. Sekarang bapak tinggal mana? Di pengungsi? Iya. Ada berapa orang keluarga pak? Awak 3 beranak. 3 beranak? Orang rumah meninggal. Orang rumah meninggal? Iya. Maksudnya rumah bapak yang seharusnya di sini langsung habis? Habis. Enggak ada lagi. Jadi mau tinggal mana? Di Bornes, di Palembang. Ya sampai bila? Hah? Sampai kapan? Hari Jumat lagi. Oh dari hari Jumaat Iya. lagi? Jumat 1.
Satu lama lah pindah tu. Habis ya, bapak ya? Ni kan bilang dia ni. Ya, aku nak tidur. Aku nak tidur. Ini lokasi ketiga kami di Padang. Apa nama tempat ni bang? Gunung Nago. Gunung? Nago. Gunung Nago. Gunung Nago di Padang. Kita tengok sungai di belakang ni. Asalnya sebelum bencana banjir sungai ni tak ada. Jadi sungai ni wujud selepas daripada bencana banjir. Di mana sungai yang asalnya di sebelah sana. Dan sekarang ni tiba-tiba dah ada sungai di belah sini, sungai yang baru. Kemudian kawasan rumah di kawasan belakang saya ni habis disapu oleh bencana banjir. Jadi tempat ni antara tempat yang menjadi perhatian lah untuk penduduk kat sini, untuk melihat kesan-kesan bencana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bang cerita sekali, asalnya di situ rumah, Rumah. bukan sungai. Bukan. Habis hilang. Hilang. Ini rumah ada juga dua ini. Sebelah ini. Sekarang dah jadi sungai. Iya. Habis. Di sana banyak juga rumah itu. Tuh. Ha. Di sana. Tuh. Banyak juga rumah itu. Sekarang habis. Habis. Tuh ada yang si berdiri itu rumahnya. Ini sawah ni juga tak? Ini Ya. sawah tak? Ini sawah itu rumah Pak. Sawah. Yang tengah tu ada kandang ayam lah. Ya. Ya, tak? Kandang ayam habis saja kan? Ya rumah itu. Banyak roboh rumah itu. Ada yang Banyak roboh. roboh, ada yang hilang. Saya dengan Pak Kiai Durus Ya. di Kampung Goa. Lapang gua. Lapang Goa. Ha. Lapang gua. Lapang Goa Padang. Padang. Okey. Padang Koranji, Kecamatan Koranji, Keluaran Koranji. Okey. Jadi ini masjid lama, Masjid lama ni. ni yang baru. Ini yang baru. Jadi masjid lama jadi kelas TPL. Quran. Ya, Al-Quran. Masjid lama jadi kelas Quran. Ya. Santri ada 90 orang. Ha, kira-kira dah 90 orang. 70 orang lah. 70 orang Yang nak ngaji. yang nak mengaji. Ya, ya. Ke kursi ke 30, 40, kira-kira sampai 30 je 70. 70 orang. Ya, dah kena kata. Okey. Jadi Pak Kiai minta bantuan untuk Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran dan juga rehal. Meja Meja. besar tinggi tu. Ya, ya. Kira 20 lah jadi tu. Ha. 20. 20 meja. 20 meja. Ha, jadi dengan Quran Al-Quran agak 30. Iqra 30, Ya, Quran Al-Quran 20, Ya. meja 20. Meja 20. Jadi insya-Allah hari ni kita usahakan dapatkan boleh abang buat. Kita cuba lah, kita cuba. Anak-anak lah mengaji kau boleh ujian anak mengaji kini kau. Ya. Sudah ujian patah anak aku lodo tiba. Gubal mengaji lah. Dah lah. Dah lah. Tentunya. Sedang ngaji, Pak. Sedang ngaji kalau Sedang tu. ngaji. Sedang ngaji. Sedang ngaji. Sedang ngaji naik Yo, air. sedang ngaji naik air. Hmm. Nak keduanya kau. Air nak kedua nampak tak mau. Malam. Kau nak kedua sedang ngaji naik air. Dah jadi ujian lagi. Okey, asalnya kita nak kasih sejadah tapi sejadah dah ada daripada Jakarta. Ya, sudah hantar. ada tu banyak. Jadi kita kasih Quran lah. Dah sedia Al-Quran. Kami pergi beli dulu ya, Pak. Jadi aman. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah alhamdulillah. Insya-Allah. Tapi kalau ada orang hantar kata dah ada orang mau kasih. Jadi Insya-Allah saya cuba datang hari ni. insya-Allah. Ini rehal yang musnah sebab banjir dan ini Quran. Ini Quran yang musnah sebab banjir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kelas Quran ni dah dibersihkan. InsyaAllah petang ni dah boleh start kelas. Oi, laju bang baik. Assalamualaikum. Hari ni kami nak hantar. Dah sampai Krok untuk dihantar
pada madrasah di sini. Orang nama guru. Ikut nak 5 kendak lah tu. Durus. Ya 3 orang, 1, 2, 3 orang guru lainnya. Hmm. 2 kali berhenti. Berdua, 3 guru lain. Ini ada gaji ya? Enggak lah. Wah SPP jajolnya. SPP lah betul mulai ribu lah. Nah itunya harapannya. Pak Dedek ya? Ya, terima kasih banyak ya. Ada dapat ikrok ya? Ya, terima kasih. Mana? Ya. Itu ikroknya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Belajar baik-baik. Ya, balik angin ada. Balik angin ada. Kipas angin ada. Ada. Banyak. Kipas angin ada. Okey, jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.